Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Game Noh. Dan kali ni kita nak main game Speedstorm. Yeay. Sorry guys, aku blur sikit. Okay guys, hari tu kita dah main game ni. Tapi aku dah tebal sangat lah. Jadi kita main lagi lah. Tapi tak apa, kita tak akan main kat map sama. Jom kita tengok map lain. Kita main kat sini lah. Jom. Wah. Factory left. Oh ni map pertama kita hari tu. Okay, pilih. Nak Mickey Mouse tu ni. Sabar. Tapi kuasa dia Mickey Mouse, at your service. ni lah. Mantap. Jom. Okay guys, kita akan main dekat factory. Tu Ini kan tu tempat. Itu kan tempat tu. Apa dia nama dia? Mike Wazowski. Tempat yang mata satu. Allah Akbar. Tu ada logonya. Siapa pernah tengok cerita mesti tahu punya lah logo apa tu. Shing. Oh my god. Korang pernah tak tengok cerita Disney? Siapa pernah mesti tahu banyak tentang karakter-karakter Disney ni. Aku pun sebenarnya pernah tengok tapi tak tahulah banyak sangat. Aku memang minat Donald Duck. Patutlah aku suka. Jadi guys, sekarang ni dah aku tahulah. Aku pernah tengok cerita mata satu. Aduh, banyak cerita lah. Lepas tu kan, aku kan tengok cerita mata satu tu. Lepas tu aku ada nampak tadi dia ada logo yang tempat mata satu. Tu logo tu. Logo yang mata satu M. Okay dah guys, tak ada banyak cerita. Kita sedia. Aduh. Oi. Sedia untuk menang. Kita menang tempat pertama. Donald Duck tempat pertama. Wah. Kita menang guys. Weh, mantap. Okay guys, jom lah. Aku tukar karakter. Aku nak main kat karakter Mickey Mouse. Wah, kita tukar tempat lagi. Athena Circle. Jom lah kita pakai Mickey Mouse. Sedia. Kita akan main di tempat lain. Apa ni? Wow, tempatnya besar. Donald Duck tu bukan kita Ini baru kita. Mantap. Lupa. Wah. Mana butang grip aku mas? Butang grip kita hilang. Asal dia baru mula ni? Ini pun tutorial je guys. Hari tu aku main tutorial macam ni. Habis apa? Tos! Mana boleh salah belok? Kita ke tempat ada tiga. Ada ni. Kita tempat kedua. Kita orang. Pertaban! Kita di tempat. Donald Duck tempat pertama. Donald Duck. Akulah tempat pertama. Kalau kau tak layak. Mantap. Benar. Dah siapa ni dalam ni.
Nak bagus. Kita menang di tempat pertama lagi. Kita menang lagi, bye. Baru 5 minit. 2 perlawanan habis dah. Kecilnya tempatnya. Tempat zigzag. Wah! Zigzag ni kita tak pernah main langsung. Dah macam best je. Macam Afrika. For some fun. Kita upgrade. Amazing. Upgrade. I feel great. Upgrade. Main. Okay guys. Tengok tu. Wush, macam kat Afrika. Bukanlah. The Great Wall. China ni. Wah, naga. Besar ni China. Bukanlah Afrika. Jadi guys. Mickey Mouse akan beraksi. Baru 6 minit bang. Lagi lama lagi kita main. Jangan dah. Asyik kami dulu. Boleh kat belakang tu. Aku yang kan tak boleh balik kat belakang. Lagi kita. Kenapa aku balik ke belakang tadi? Aduh, ini atas nak. Kau ke depan. Ambil kau. Tak kena. Tak kena. Ambil kau. Salah kau. Ini tempat kita pernah main lah. Tapi tak ada nama. Ya, kan tak pernah main. Jangan jauh ni yang siap pertama. Ambil kau. Wah. Baju rendah. Aku masih tempat pertama, bos. Alamak, tempat kedua. Mak kau. Alah. Dia dekat depan. Jangan. Aku tak nak di tempat kedua. Booster bernama tidak. Kita di tempat kedua. Pertama kali dalam sejarah. Donald Duck lawan Mickey Mouse ni sengit sangat. Weh, beza 2 saat. Tak, Donald Duck 1 minit 14 saat. Aku 1 minit 16 saat, bye. Beza 2 saat je. Berah. Kalau dia hebat guna Donald Duck, kita pun boleh hebat guna Donald Duck. Sebelum tu, kita check dulu. Hadiah tak ada. Wall-E. Wah. Kita dapat apa? Kita dapat Wall-E. Wall-E. Aku nak Wall-E. Wall-E. Yeay. Aku paling nak Wall-E. Aku paling nak Wall-E, guys. Kita dapat Wall-E. Wah. Yeay. Aku memang nak Wall-E. Wah. Okay guys. Kalau kita dah dapat Wall-E, kita akan try guna Wall-E di big screen. Tengok siapa menang, bos. Masih Wall-E, guys. Kita menang. Kalau Mickey Mouse nombor 2, Donald Duck nombor 1, mesti Wall-E nombor 1 juga. Takkanlah kita lumba dekat wayang, guys. Bantap lah lumba kat wayang. Yeah, Wall-E. Jadi Wall-E, kau bukan nombor sampah. Kau nombor lumba. Ya, tak dapat buku lah. Apa? Ini putih je. Aku tahulah aku buat apa. Jangan buat bukan putih. Tak ada. Nak aku bantai semua orang. Wall-E boss. Ini pun tak ada bom.
background kat belakang. Ha. Ini dia untuk penamat. Untuk memotong aduh. Ini dia untuk potong. Orang yang kat depan tu hati-hati ya. Wali datang. Wali datang ni. Aduh. Main tipu. Aku sumpah tak nampak apa-apa Black. Tadi tu. Baik, aku dah potong bang. Jangan nangis Aku dah potong ni. Mana tempat ni oi? Mana tempat tadi? Kita menang. Gol E di tempat pertama. Memenangkan debutnya yang pertama. Tahu tu. Mickey Mouse terakhir. Mantap lah. Kita menang lagi. Kita pertama kali guna wall. Kenapa ada Olaf? Kita kena pakai Olaf. What? Kita ada dapat Olaf? Wow. Olaf. What? Ni tempat air. Kita pergi tempat salji, guys. Olaf. Santai wah. Bye-bye. Dulu bapak laju. Woi. Laju tu. Sempit je tempat ni. Sempit pun. Tempat ni sempit lah. Sempit sangat. Potong ke manusia. Tak, kita dah lepas kok. Kita dah lepas semua manusia yang ada kat belakang tu. Wede, kuasa dia bapak power. Kena ada kuasa lah dalam pendek. Wow, ada kerajaan air. Pintu terbuka. Nampak ni macam ada kristal tu. Kristal air. Tu dia. Ya. Kita menang. Olaf menang tempat yang pertama. Apakah? Tak mungkin Donald Duck yang terakhir. Tak apa. Kita dah menang. Ha. Tadi siapa boleh siapa aku? Nak lawan? Jom kita lawan. Apakah? Ni siapa? Ini Donald Duck kan? Wall-E. Dia tu lawan. Apakah? Donald Duck. Apa yang kau buat kat sini? Kita kena lawan bos. Bos? Siapa bos tu? Siapa bos tu? Takkan bos tu Donald Duck? Mungkin. Ini tak. Potong semua makhluk. Cuba aku dah lepas tu. Tempat ni lagi dah sudah dirikan.
Pening kan. Tiba dah. Ambil lah. Kami kat belakang lah. Macam kat depan. Hai. Jangan, Messi. Ronaldo dan Messi. Oh. Apa ni lah? Kenapa tu pagi pasal ni? Aduh. Susah lah sebab ni. Kalau dia tak suka lah. Ini terbang bos. Aduhnya. Enggak bisa. Ya, aku kena kan. Bisa. Aku bisa cantik ni. Apa jahit? Pemenangnya Wally. Finish number 2. Donald Duck. Macam mana Donald Duck boleh sampai dulu? Oh, nampak tak tadi gambarnya Donald Duck kan? Itulah bosnya. Alah. Bosnya Donald Duck tu laju betul. Tidak, kita tak menang. Tak apa lah guys. Oh, tentu lah. Cuba kita cek kat shop ni dia jual apa. Dia apa lah. Semua bayar. Sudah lah kita. Kalau tak apa, sampai situ je video kali ni. Yeay! Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen game-game habis tu kita main seterusnya. Bye!